Guys, korang tahu tak? Amerika Syarikat baru-baru ni dia buat teguran terbuka terhadap beberapa polisi ekonomi Malaysia. Katanya tak adil dan diskriminatif terhadap pelabur asing. Antara yang dia petik terus dalam laporan rasmi, Dasar Bumiputera, pensijilan halal, peraturan perolehan kerajaan yang wajib libatkan syarikat Bumiputera. Panas tak? Okey, jom kita borak satu-satu. Pertama, Dasar Bumiputera. Ini memang dasar lama Malaysia dari zaman DEB lagi, Dasar Ekonomi Baru lagi, untuk bantu tingkatkan penyertaan ekonomi golongan Bumiputera dalam bidang perniagaan, pelaburan dan pembangunan. Amerika kata dasar ni menghalang persaingan terbuka dan mungkin jadi penghalang untuk syarikat luar melabur secara bebas. Tetapi dari perspektif Malaysia, ini soal keadilan sejarah. Kita ada jurang ekonomi yang besar sejak zaman penjajahan, so dasar ni salah satu cara untuk seimbangkan balik. Yang kedua, pensijilan halal. Amerika Syarikat dakwa proses pensijilan halal Malaysia rumit dan berat sebelah, sampai jejaskan ekspor produk makanan dari negara luar. Tetapi hello, Malaysia kan negara majoriti Muslim dan sijil halal JAKIM tu antara paling ketat dan dihormati dunia. Syarikat luar kena ikut standard kita, bukan kita longgarkan standard sebab nak bagi senang kat semua orang. Ini soal keyakinan pengguna, bukan boleh buat main-main. Ketiga, perolehan kerajaan, government procurement. Malaysia ada syarat yang projek tertentu mesti diberi keutamaan kepada syarikat Bumiputera. Amerika tak suka sebab dia nak semua syarikat, termasuk syarikat asing, boleh bersaing sama rata. Tetapi untuk kita, ini salah satu cara kerajaan nak galakkan penglibatan usahawan tempatan, especially dalam projek-projek besar dan strategik. Tapi persoalan utama sekarang, adakah Malaysia salah atau Amerika terlalu idealistik? Realitinya, hampir semua negara ada bentuk perlindungan ekonomi masing-masing. Amerika sendiri pun ada Buy American Act, di mana kerajaan dia pun beri keutamaan pada syarikat tempatan. Bila Malaysia buat, dikata tak adil. Bila dia buat, itu patriotisme ekonomi. Pelik. Apa maksud semua ni untuk kita? Kita kena sedar dunia sekarang ni makin global. Bila kita nak tarik pelabur luar, mereka nak padang permainan yang adil. Tetapi pada masa yang sama, kita juga ada tanggungjawab sosial dan sejarah nak kena jaga rakyat kita. Keseimbangan tu penting. Dasar Bumiputera tu bukan masalah selagi kita bijak urus pelaksanaan. Jangan sampai jadi lesen kroni ataupun sekat persaingan sihat. Dan paling penting, kita sebagai rakyat kena peka. Isu macam ni bukan sekadar diplomatik. Dia ada kesan besar kepada ekonomi negara, peluang pekerjaan dan masa depan kita sendiri. So, kalau korang minat isu-isu macam ni, dasar ekonomi, geopolitik dan impaknya pada pelaburan serta perniagaan, jangan lupa follow, like dan share. Dunia ni makin rumit, tetapi kalau kita faham, barulah kita boleh buat keputusan yang bijak. Jumpa lagi next video, gang.